Nama saya Muhammad Fazli bin Muhtar. Ini petak kedua yang gunakan produk PDI Dolomite Powder. Petak untuk tanah sawah ni, tanah bendang ni kan, luasan dia 0.4 hektar. Ke tanah menghadapi masalah jerulus lah. Memang jerulus, tanah dalam lah. Tanah dalam. Cuci padi pun tak ada jalan, traktor pun sangkut. Lepas tu kalau padi pun elok, tak boleh ambil. Jadi musim ni saya try nak guna produk ni, nak test boleh tak mesin padi jalan untuk musim depan. Untuk petak sawah ni, yang bendang ni kan, dah masuk musim ketiga. Yang teruk lah, sebelum ni sikit-sikit ada lubang tak banyak. Sekarang dah 3 musim memang tak ada hasil lah. Paling tinggi pun musim lepas 400 kilo saja untuk tanah 0.4 hektar ni. Untuk keluasan 0.4 hektar ni, kita menggunakan 100 beg bersama dengan 5 tan lah Dolomite ni. Jalur tu maksudnya kedalaman tu berkurang tinggi pinggang, kurang 3 kaki lah. Yang lubang betul tinggi 3 kaki lubang dah. Kedalaman betul. Yang kedalaman yang betul-betul dalam sampai tahap excavator pun lekat. 3 kaki. Yang ni yang 2 kaki, dekat Rohini buat kerja kan. Yang dia tu 2 kaki. Sini bukan sekaki lah banyak. Yang dia pun boleh duduk. Dia boleh berkawah. Petak ni. Farid, ni Dolomite sejuk ke panas? Sejuk. Sejuk lah? Kira pegang pun tak ada apa? Tak ada apa. Ya. Okay. Boleh lah, itu kena berenang oh. Okay. Nanti dia jalan.